Ayo je nak makan dengan kamu nak. Dah siap semua. Apalah duduk tu. Dia tak payah culture shock dah Kelantan. Meredok ah. Di sangat lah pulak. Tu dah. Kau ni weh. Mana budak dah? Oh, okey. Pakai kepala budak dah. Buat apa? Cik Mek sama nak Cik Mek. Mak. Tengok. Tengok ada sikit. Last year. Bukan dog fin. Biar nampak muka mu. Kokonya aku. HD yang kena mui. Kan api. Kau apa pi? Bintang jangan. Sama. Aku jiking. Jika dia air aku beli dah sini am saya. Kau tak ada ah. Awkward. Nak buat okey kau. Dok Kita nak tengok. Obi kelabu. Kunya Mamsha. Babi lah. Semua dah bodoh mau dapat ni. Yang nyanyi weh, yang nyanyi. Babi jahat bodoh mu. Kenapa aku bodoh? Dah lah, kena, kalau nak lukiskan ni betul-betul dia kena conceal ni. Aku just fill in, you know. Payah ke apa weh? Baik dah TikTok. Ada TikTok? Oh ada ke? Belajar TikTok. Weh, posu urut tenaga batin. Besar panjang tak lama. Okay, so hi. I'm going to take over Dini. So kita berada dengan Luffy. Dia katanya dia terpaksa keluar, but whatever, we don't really mind about his feelings. So nak cakap apa sebenarnya, kita macam tak boleh nak menyandar sebab ada baju-baju nak bagi Dobby. Tak ada sebab dia Dobby. Tengok Luffy, dia kesat-kesat nak suruh kita menyandar kat tengah tepi dia. Gelnyar. Okay, biar dah. Okay. Luffy, mu tengok ada video. Rate, you answer rate. Berapa rambut Luffy? Handsome ke tak? Rate. You macam ni. Yes! Mudah. Luffy ni mudah kena bodoh kat aku. Mudah kena halu. So Luffy, dia dalam dalam setahun kita at least ada dalam 4 vlog. Dia dalam satu vlog tu ada separuh je. Ada 2 minit. Tapi kali ni make sure dia ada full episode dalam satu episod tu dia ada dalam contohlah 30 minit kat, dia ada 29 minit. Kita nak menyorok di sebalik baju Amsyar. Oh my god. Aku dah sini baju. Nak nusuk ni. Sakut mana tengok. Berapa minit 2 minit pakai ni? Main cafe, main ML. Duduk rumah boleh main. Tu Amsyar. Janganlah sign in. You're just a game boy, I ain't tryna play boy. Not thinking about you, not thinking about you. Living as a game boy, I should throw it away boy. Not thinking about you. Nak ngoda lagi bila-bila. Duduk Kita ada sisi. dia boleh counted dah ni. Okay, so kita dah siap. Kita dah siap makan. Sedap weh. Itu minum aku. Apa habis lah menuk je kek benda ni. Aku nak tapi aku takut naik berat macam benda ni melembut. Tak apa, you kisu. Dan dia cendawan. Tak usik. Am I? Pick me right now? I am the only girl. I'm so special. Pergi je. Oh lah mu. Mungkin je lah rumah Amsyar tu pandai-pandai. Masa ni lah nak independent berdikari. Aku tahu. Mu tak air game mu tengah apa? Aku tahu. Tengok dulu Luffy. Okay, so we are taking picture. Oh, you sure ke? Aku?
Mek, buat Mek malah aku Mek. Pilih salah satu. Gap ya. Buat Mek kau jadi belok macam tak. Macam jadi belok pula muka aku. Kau mana jarum paling panjang? Okey. Siapa start? Luffy. Okeylah aku sabut dulu. Jarum pendek. Oh kalau boleh panjang kalah lah ke? Dia macam Okey, gitar you mana? mana? Taiwan. Jom. Tebak. Nampak dah ya? Panjang. Nampak dah yang ni? Okey. Panjang dia buat apa? So je. Budak panjang Oh dah kalah lah Luffy. boring ah. Pada dia ni kecil. Pada Amsyar saat ni mana-mana masuk. Mu boleh ejah tu gila belakang. Tapi macam Amsyar ni tak boleh je. Mu sama punya pelamsyah. Bukanlah border pala sama saiz. Kalau dia dengan besar sikit. Okey. Hello, Assalamualaikum. Dah andoi balik dah. Teh ni nak tubik. Tahu apa kau gini? Dah duduk di market kat Coffee Beluja. Endo, bingung nak pergi kecek. Cakap apa tadi? Ya, gambar. Bapak aku buat gini. Oh, boleh ada Mek. Orang Okay, Japan ini ni. pegang. So kita ada dua blusher LMK, satu code Wing04 and satu lagi Flirt 03. So I like both of these because yang this one is more to orange. Spot like this is real, bukan paid review apa. LMK doesn't pay me for this review, okay? So that's all from me. Okay, Luffy, do you have anything to say? Candidate 3. Okay, like candidate B lah. Oh, B. Okay, so hi, I'm back. What should I pilih actually? Si kereta baru lagi. Kita baru lepas pick up kereta nak balik KL. So right now we are going untuk hantar I dekat airport. So kita dah nak balik. Diorang je yang balik KL dengan kereta. I balik dengan air flight. Aku sikit macam Syah. Tapi gila weh. Bila lagi? Kereta aku. Weh ada pula posur nak ke mana sama dia. Okay, kita nak tepuk ke Poksu belakang. Mana dah? Posur. Tepuk ke Poksu. Nanti posur tak akak beli. Akak. Poksu dengar orang lain. Dengar lah Aisyah kau. Kita nak ketiga lagi dah. You nak busy nak? Nak posur. Dengar orang lain ni. Pergi ke Pantai Kuda right now because this is yang viral dekat TikTok but everyone is gatekeeping. But we know where is it. Ini mata The place. Ini bawa Honda tu. Mana oh yang jom. Sungguh kau. Sungguh. Dia Luffy ada kat sekali. Atas lah balik Luffy atas lah. Pasal Luffy balik kenapa? Oh lama tak lama Luffy kamu tu. Kejap We are going to Pantai Kuda. Kita make one stop. Luffy nak berak. Okey, 8 minit. Ni mari lah. Gimana? Sampai kau bukan orang itu basuh. Benda lah laki-laki. Oh, ni sini. Dah, Okay, so hi. Kita parking dekat situ and Hi guys. It's actually viral dekat TikTok tapi everyone is gatekeeping it. God, I am one of the boys. You speak. Yes, good tips saya. Nanti buat game. So, dia beli kemo. Lepas tu dia beli kemo, dia beli kursi like something orang pergi camping lah. Lepas tu every time tak pergi cafe pun dia sebut dia nak bawa kemo tu pergi cafe. Like what's wrong with him? Oh, itu sesi konvo. Kita dekat Pantai Rasia. I don't know how saya boleh tiba-tiba sampai kat sini. It's not in the plan. I don't really want to go out
mengajak saya. Lepas tu I don't know. So right now I'm with them. Saya hanya di Kutik dan entahlah. Look, 3 lelaki di sana dan saya. Ari, so cutie. Oh, Masya Allah. Oh my god, ada someone yang tengah healing. Look at her. So cantik. This is LMK in code 03 Flirt. Destinasi yang this is Yang ketiga. This is ketiga, tu kedua. So this is ketiga. Wow. Dia baru bangun dan bangun-bangun dah terus datang sini dan Luffy pun tiba-tiba dipungut dan Amsha pun baru habis hantar adik. Saya diculik. Saya dipilih. Cut! Saya dipilih. Budak camping ni. Letih. I don't know, it's already 1 minute and 54 seconds right now. I don't know what I'm talking dari tadi sampai sini. So we will back. Kita nak cari spot dulu. Like, entahlah. This is so hot. Like, kenapa diorang plan untuk datang panas-panas macam ni? Actually patutnya petang-petang lah sikit kan, ni panas ceng-ceng. I don't know, my flight is actually at berapa ni? My flight is actually at 6 PM. So this is so unexpected lah. I tak tahulah. See di pantai. It is so, oh my, dia ajak duduk atas batu. Like how can I like, oh macam boleh lalu. So hi, sorry guys, ada something happen just now. It's not something happen, I cannot record myself menaiki batu-batu ini because I'm so scared that what if this iPad fall down. DJI. Okay, Amsha, aku rasa macam banyak muka nak edit. Aku rasa macam sebab aku banyak ngoya je. One, two, three. Chimes so loud, cock your dick, oh no. Shiroku no life, iro tsukete kuyo. Such a lovely day. Luffy nak sulap apa tu? Mek, Luffy nak sulap mo. I love Kota Baru. I love Kelantan. I love my friends. I love my sepupu-sepupu. 2021. Nanti saya mau tengok vlog ni tua nanti. Masih tua dah. Bloody Samaritan, protect my energy from your bad aura. Now my pastor say I be mine, kill everything I desire. I go receive my rhythm, flow like a river. If you get your one, come on, go and sit down. I go just para, come on my jigger. Jom ya. Aku ke mana? Aku nak ke mana biar aku. Aku ada sini. 1, 2, 3. Aku suka sis ni lama-lama lah. 3. 40 ini sekali. 1, 2, 3. Comai-comai tapi ketagihan. Bye. Apa di babat? Dini po. Pabangla pakai baju merah. Ada satu kat situ. Syauki macam po duduk New Zealand. Me pakai topi dini. Baju biru. Luar sama ni, luar sama. Hi. They try his world just a season.
Aku tak makin apa asal tu So kita orang kena jujur lah kan apa yang terbuku dalam hati buat masa sekarang. We are at Tasik Viral. Not viral, but they're gatekeeping this. But we found it. It's not that we found it, we knew it. We know it. Mana kamera? Mana kamera ni? Mula. Mana kamera? Peng. Lagu tu lah. Okay, mula. Start. Bloopers. Aduh. Apa ni? Aku tak tahu sini. Malam. Macam tu dia tutup dengan ni. Dia tutup jari. And someday you'll realize that the life you thought you wanted is far different from the life that will actually make your soul come alive. Someday you'll realize that your picture of what you want is really just a reflection of what the world has told you to want, and that there is actually so much more out there for you. Someday you'll realize that many things you once wanted you didn't really want, and you'll start listening to your soul about what you truly desire in this life. Tak fokus kat awet kat belakang. Itulah bawa awet. Dia tak tahu kak awet dia nak pergi naik flight kejap lagi pukul 6. Aku dia dah lupa lah. Tapi dia tak nak hantar kau. Dia suruh naik gerak. Kalau kamera belakang je macam low quality. So kita dah nak balik. Sedihnya. Maybe it's our Last time. made in Kelantan this year. Oh ya Allah ya Tuhanku. Congrats. Oh, easy. Nanti ni gaduh weh. Hari ya. Patah liga apa New York. Patah liga gitar. Bodoh apa dah gitar kat mana? Tahulah. Dek, ni kena boleh kan? Boleh. Kena gunting ni. Mikir jump shot tu. Bukan tu lah dengan gigi. Dosa aku. Oh loh. Bye. Rekod pun set. Oh ya ke? Nak cubit kereta baru. Tapi dia. Tapi dia. Ujungnya aku tak berasa berasa. Apa anda? Dia dah bakar tu. Sudah bawa sedekat. Bye. Okay, 1, 2, 3.